You cakap you suka lelaki yang berusia. Kenapa you tak cari duda? Okay. Duda tak ada anak. Duda tak ada anak. Duda tak ada isteri. Isteri mati. Faham tak? Dia pun berusia juga. Jom shopping lebih 250 warna tudung di Tulen Bangi Central atau terus ke showcase kami dan jangan lupa purchase. Itu episod yang pertama. Itu orang yang pertama. Okay. Orang yang kedua? Orang yang kedua, kalau ikutkan kes dia baru lagi lah tahun ni. Yang orang yang kedua ni, sama tu jugalah, urusan kerja jugalah. Saya pergi ke sana, pergi ke sini. Okay, tadi umur 50. Ni umur? Umur dia berapa? Jangan cakap 60. Ya, You memang betul-betul suka lelaki tua. 59 tahun. Berapa? 59 tahun. Dah give up lah. Macam ni. Okay. Ya, umur dia 59 tahun. Okay. Dia pun sikap dia similar dengan yang first tu. Tapi dia straightforward. Dia memang nak kahwin satu lagi. Memang bercadang untuk mencari satu lagi. Yang ni dia terus terang sikit lah kenapa apa semua tu. Okay, ini yang dah ada anak. Ada isteri? Dua-dua ada anak. Dua-dua ada isteri. Ada cucu? Ada seorang kot. You memang cakap terus ke dia nak kahwin dengan dia ke apa? Tak ada. Dia yang buka mulut. Oh ya. Yeah. Tapi you willing lah nak. Saya cakap macam ni. Okay, biasanya macam ni tau. Macam ni dia akan tanya nak panggil cik ke puan. Itu permulaan. Jadi saya kadang-kadang saya tak ada niat apa pun, saya akan panggil cik lah. Sebab memang dalam bahasa kerja kita macam tu kan. Jadi itu bermulanya. Dan dia mula start contact atas urusan kerja juga. Tapi lama-lama tu mungkin selesa bercerita kan. Yelah kadang-kadang kita kalau mungkin niat saya tak baik juga kot masa tu. Sebab saya tengok dia ni kot kemas je kan. Tadi kan you cakap you suka lelaki yang berusia. Kenapa you tak cari duda? Okay. Duda tak ada anak. Duda tak ada anak. Duda tak ada isteri. Isteri mati. Faham tak? Dia pun berusia juga. Betul. So you tak ada konflik pun. Kita bukan nak menggalakkan. Bukan. Tak sama macam banyak lagi lelaki lain. Dia saya you nak lelaki tua. Cari duda. Why nak duda? Okay, sebenarnya saya pernah mencuba dengan lelaki duda juga. Pernah berkawan. Saya jadi macam ni tau. Saya nak berkawan, saya cakap dulu. Nak berkawan suka-suka ataupun just nak test ataupun memang niat untuk berkahwin. Itu first saya kalau saya berkawan dengan lelaki. So, ada seorang duda tu memang dia cakap, ya memang nak berkahwin. Memang kita dalam setahun kot saya berkawan dengan dia. Tapi saya terpaksa berpisah dengan dia sebab family dia cari orang bekerja kerajaan. Okay. So, saya macam, okay tak apalah. Saya pun, dan salah satu mungkin perspektif saya lelaki duda, kita tak tahu kan orang, sebab kalau kita berbincang pasal kenapa dia berpisah dengan isteri, mestilah dia akan cerita banyak buruk pasal isteri kan.